Okay guys, hari ni saya nak bawa anda semua tengok lauk-lauk apa yang ada di Salai Power Jalan Kebun Shah Alam. Okay, hari ni kita ada tempoyak daun, and then ada cendawan sisir. Alright, ada gulai nenas ikan masin, and then ada gulai jeruk maman, and then ada juga terung cili. Okay, ada udang sambal petai. Tu ada patin asam tempoyak Sungai Pahang. Okay, ada asam pedas tetel. Kemudian kita ada ayam masak merah. Okay. Seterusnya lamb shank masak lemak. Dan ni daging perkasam masak lemak. And then kita ada patin salai Sungai Pahang. Okay. And then kita ada keli salai masak lemak. Kemudian kita ada juga ayam salai masak lemak. Kemudian ada itik salai. Ni daging salai. And then ni kita ada telur itik masak lemak. Okey, yang ni pula ayam goreng bawang.